tak ambil. Kali ni Ban nak bawa hampa my pot makan western yang sedap dekat Bali di Kopi Ais Mamui kat tepi di depan SMK Syekh Abu Bakar Kupang. Antara menu yang ada kat sini. Hampa boleh tengok kat sini, mereka punya makanan western memang cukup-cukup murah. Okey, ni adalah signature ayak yang ada dekat sini. Apa ayak yang special kat sini kak? Selalu kalau kat sini yang perlu order ayak kopi, whipping cream, caramel. Bubuh drizzle caramel kat atas lah. Cuba kasih satu kak. Okey, boleh. Siap kopi, whipping cream, caramel drizzle. Nah. First, saya nak try mereka punya chicken chop and RM5 9 rupiah je weh. Dengan tekstur ayam yang juicy dan rangup, ayam pun besar macam ni. Aku tak tahu lah mereka nak menjaga ke nak bersedekah, tapi mereka punya chicken chop ni memang sedap gila hampa. Mereka punya ayam pun juicy elok Kena pula dengan mereka punya sauce black pepper homemade ni hampa. Memang padu habis. Next, hampa wajib juga try nasi butter chicken chop mereka ni. Mereka punya nasi butter memang sedap, lembut dan wangi hampa. Hampa wajib try nasi butter chicken chop mereka ni. Dengan harga RM12.9 je weh. Hampa wajib try yang ni. Next, saya nak rasa pula mereka punya meatball. Memang sedap meatball mereka weh. Rasa kenyal daging dan rasa rempah tu dalam kita memang surah habis weh. Kena pula dengan mereka punya sauce black pepper homemade ni memang terangkat habis. Yang ni adalah menu special yang dekat sini lah, iaitu chicken tender habanero. Yang saya ambil ni adalah disalut dengan madu, dengan cincang pula dengan mereka punya sauce homemade. Memang terangkat habis. Okey, yang ni adalah whipping caramel coffee. Hampa wajib try yang ni apa. Yang ni adalah signature ayam yang ada dekat sini. Hampa wajib try yang ni, yang special tau. Yang ni yang premium. Orang yang main kat sini mereka akan pilih yang ni lah. Hampa wajib try yang ni. Memang sedap apa. Dia punya kopi tak pahit, rasa creamy gitu apa. Memang sedap. Yang tak suka kopi, hampa boleh ambil coklat atau hampa boleh pilih green tea apa. Hampa tak payah risaulah kat sini yang kalau hampa tak suka kopi, hampa boleh pilih ayak-ayak lain. Mereka pun ada jual ayak-ayak lain tau. Kak, macam mana customer nak cari? Kak dia boleh tengok Facebook kak lah, Mira Malik. Kalau nak walk in terus ke kedai, kedai kak berhadapan SMK Syekh Abu Bakar. So, kak singgah tau, kak tunggu apa kat